Contoh soalan temuduga kerajaan. Dalam menjawab soalan ini, pastikan anda mulakan dengan pendirian yang jelas. Kemudian, hurai sebab yang logik dan berpijak pada realiti. Selepas itu, teruskan dengan beri contoh usaha kerajaan. Seterusnya, cadangkan penambahbaikan dan akhir sekali, tutup dengan nada positif dan progresif. Mari kita lihat contoh jawapan yang terbaik bagi soalan ini. Pada pendapat saya, kesedaran mengenai kesihatan mental di Malaysia semakin baik, tetapi masih belum memadai. Masih wujud stigma yang menyebabkan ramai takut mendapatkan bantuan dan kurangnya pemahaman yang tepat mengenai isu ini. Walaupun kerajaan telah memperkenalkan kempen kesedaran dan talian sokongan, usaha ini perlu diperluas melalui pendidikan komuniti, program sokongan di tempat kerja dan akses yang lebih mudah kepada kaunseling. Dengan langkah berterusan, saya percaya tahap kesedaran dapat dipertingkatkan lagi. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template fail temuduga, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala bagi calon yang nak dapatkan rujukan temuduga kerajaan, anda boleh klik link dekat profil.